dah tengok cara penyediaan sayur udang ni. Sekarang mestilah kita nak tahu berapa kalori yang ada dan juga khasiat dalam menu kita. Jom kita bersama dengan Puan Badura, pakar pemakanan kita. Okey, sayur udang hari ini sangat tinggi dengan protein kerana menu hari ini bukan ada udang sahaja tetapi tambahan telur rebus. Udang kita mengandungi 70 kilokalori dan juga telur, 2 biji telur 65 kilokalori. Menu yang tinggi protein ini sangat sesuai untuk orang yang nak turun berat badan dan juga untuk membina badan kerana perlukan protein yang tinggi. Untuk seimbangkan menu kita dan memberi rasa kenyang sudah pasti adalah campuran sayuran yang ada di dalam menu ini. Selain itu, untuk meningkatkan sedikit rasa kepada salad kita, madu yang terkandung dalam ini memberikan 120 kilokalori. Jadi untuk semua penonton yang ingin kurus, bolehlah cuba menu kita kali ini. Mari kita lihat info menarik yang disediakan untuk anda. Hai, saya Dr. Bunga. Adakah ini fakta atau mitos? Paru-paru berair adalah keadaan di mana ada cecair di lapisan yang meliputi paru-paru. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil sebagai pleural effusion. Antara sebab yang menyebabkan paru-paru berair adalah kegagalan jantung, terdapat trauma pada paru-paru dan juga penyakit tuberkulosis. Jadi tiada bukti yang menunjukkan mandi malam menyebabkan paru-paru berair. Kesihatan adalah harta yang tidak ternilai untuk kita semua. Sihat Bella akan memaparkan pelbagai senaman ringkas yang boleh anda lakukan di rumah oleh jurulatih kecergasan Lavida Bella. Selain bersenam, anda juga boleh meluangkan peluh dan juga endorfin yang dapat membuatkan anda berfikir secara sihat dan juga ceria. Ayo kita mulakan dengan Sihat Bella. Saya Coach Adriana dan hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua di rumah tentang senaman rintangan atau lebih dikenali sebagai resistance exercise yang boleh menguatkan otot anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan senaman panaskan badan dahulu. Panaskan badan ini sangat penting untuk kita lakukan sebelum apa-apa senaman untuk mengelak apa-apa kecederaan. Baiklah, kita mulakan dengan regangan pertama, iaitu untuk hamstring atau otot paha belakang kita. Posisikan satu kaki di hadapan dan satu kaki di belakang. Pastikan anda berdiri menegak. Kemudian anda akan tolakkan pinggul anda ke arah belakang. Tahan posisi ini dalam masa 2 saat. Kemudian kembali ke posisi asal dan tukar kaki sebelah lagi. Buat benda yang sama. Tolak pinggul ke belakang. Tahan 2 saat. Mata tengok bawah, dagu simpan dan berdiri semula. Buat sebanyak 10 kali, anda boleh ulang 2 set. Selepas kita lakukan senaman panaskan badan, marilah kita lakukan senaman mencangkung atau lebih senang kita panggil squat. So ini adalah squat. Langkah pertama untuk buat squat, anda kena jarakkan tapak kaki anda selari dengan bahu. Tunjukkan tapak kaki kiri ke arah jam 11, kanan ke arah jam 1. Kemudian pastikan lutut anda jangan kunci macam ni. Pastikan lembut, tangan di hadapan. Sebelum anda buat squat, anda kena ketatkan teras otot anda atau kita panggil engage your core. Dan anda akan tolakkan pinggul anda ke arah belakang. Dan masa anda turun squat, anda kena tolakkan pinggul dengan lutut pada kadar kelajuan yang sama sampai paha adalah selari dengan lantai. Sekarang sebelum kita naik, anda kena pastikan tekanan pada tapak kaki adalah sama rata dan kita akan berdiri semula ke posisi asal. Dan begitulah senaman yang sangat mudah anda boleh lakukan di rumah. Jadi sampai sini sahaja temu janji kita pada hari ini. Diharapkan segala paparan yang telah dikongsikan memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada anda semua si cantik di luar sana. Saya Siti Osman. Kita jumpa lagi pada masa dan hari yang sama.
rancangan La Vida Bella. Boleh kita mulakan, Adriana? Jom. Okay, kita mulakan dengan regangan hamstring tadi. Kaki kanan ke hadapan, kaki kiri ke belakang, kaki depan lurus, tolak pinggul ke arah belakang, dada buka, tangan letak dekat peha, tahan 2 saat dan sekarang kita naik dan repeat step kedua, kaki kiri. Yes, yeah. Tolak pinggul ke belakang, dada buka, mata tengok depan, dagu simpan dan naik lagi. Kita akan buat 8 kali lagi, tukar kaki sil, kaki kanan sekarang dan tolak pinggul ke belakang. Buat perlahan-lahan, bernafas. Bila kita berdiri, hembus nafas dan tukar kaki. Pastikan rasa regangan pada, ya betul, dekat peha belakang anda. Tolak pinggul ke belakang, tahan 2 saat sahaja dekat posisi bawah dan pastikan berdiri semula. 6 kali lagi sil. Tarik kaki kanan, tolak pinggul ke belakang, pastikan kaki belakang pun mengarah ke hadapan dan berdiri semula. Betul. 5 kali lagi, tukar kaki. Tolak pinggul, pastikan rasa. Ya, sebab kita banyak duduk, so peha tu mungkin tegang, terlalu tegang, kita kena regangkan. Dan 4 kali lagi, sikit lagi. Tolak pinggul, ini baru panaskan badan. Lembutkan, bengkokkan lutut belakang. Okay. Kita buat 2 kali last. Tolak pinggul ke belakang, pastikan kaki belakang mengarah ke arah jam 12. Ya, okay, chest up. Okay, dah kita siap dengan regangan, kita buat kita punya squat. Okay, kita start dengan tapak kaki dibuka. Ya, kaki dibuka jam 11, jam 1 dengan selaris dengan bahu kita. Okay, tangan di depan sebelum kita turun ke squat. Tegangkan atau ketatkan otot teras anda, engage your core dan tolak pinggul ke belakang. Pastikan bengkokkan pinggul dan lutut pada kadar yang sama. Perlahan-lahan lutut ke depan sikit. Okay, dada buka, mata tengok depan, dagu simpan dan tolak daripada tapak kaki anda dan berdiri semula.